Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Wasil Karini bin Ismail dan hari ni aku nak memperkenalkan kat korang satu website AI yang kita boleh buat poster. Tak sampai 5 minit. Tak pandai design pun tak apa. Yang penting berbekalkan 5 minit saja aku akan ajar korang untuk hasilkan satu poster yang cantik. Okay, let's go. A few moments later. Okay, untuk langkah yang pertama, korang buka Pinterest dan korang cari produk yang untuk buat poster. Macam aku ambil nasi ayam untuk aku jadikan poster. Lepas tu korang download. Dan lepas download korang buka ChatGPT sebab nak hasilkan prompt. Prompt ni kita kena hasilkan dekat ChatGPT. Korang buat yang simple-simple je. Macam aku buatkan saya prompt untuk menghasilkan poster. Buatkan prompt yang boleh dipakai di Google Flow. Sebab website yang kita pakai ni ialah Google Flow. Okay, lepas korang dah upload, dah dapat prompt, korang pergi ke Google Flow. Google Flow ni korang boleh download dekat App Store ataupun Google Play Store. Okay, lepas tu korang tekan plus. Korang tekan yang plus lagi satu dekat search tu, korang upload image yang korang download dekat Pinterest. Ambil produk yang korang pilih. Okay, korang tunggu dia download habis dulu image tu. A few moments later. Okay, dah siap. Korang copy balik prompt tu and paste prompt yang dekat ChatGPT tu. Okay, dekat bagi image ni, korang ambil image yang ratio tu ambil 9:16 and bawah tu korang ambil 1. Dekat nano banana tu korang ambil nano banana 2. Okay, lepas tu korang tekan seterusnya. Dan korang tunggu sampailah poster tu siap. Okay, lepas dah siap generate korang punya poster tu, korang boleh download terus. Mudah kan? Korang tak perlu pun guna aplikasi reka bentuk. Cuma gunakan AI Google Flow saja. Korang dah boleh buat poster yang cantik. Aku harap benda ni bermanfaat kepada semua orang. Okay, terima kasih. Bye-bye.